akan dapat semua barang kat sini guys. Assalamualaikum. Okay, so hari ni saya nak bagi tahu korang kita ada buat set combo rumah terbuka yang berharga RM299 sahaja. Korang akan dapat semua barang kat sini guys. Murah ke murah. Okay, jom kita tengok apa barang yang korang akan dapat. Barang yang pertama, saya akan bagi korang kita punya stick satu paket 350 gram. Lebih kurang ada 2 stick dekat sini. Yang ini kita bukan bagi satu paket, kita bagi korang 5 paket stick nah. 5 paket stick ni. Untuk stick ni korang boleh masak apa? Kalau korang nak masak kari, nak masak rendang, nak masak apa lagi? Nak masak kicap pun boleh. Ini memang sangat-sangat sesuai guys. Kemudian barang yang kedua, kita bagi lagi korang kita punya shabu-shabu rib eye. Satu paket ada 200 gram. Yang ini korang boleh masak apa? Kalau korang nak buat menu untuk rumah terbuka, nak masak suki ala-ala sukiya pun boleh. Yang ini kita bukan bagi satu paket guys, kita bagi korang 6 paket kita punya shabu-shabu ni, okay? So korang mana nak dapatkan resepi shabu-shabu ni, korang boleh search je dekat TikTok ada, okay? Kemudian barang yang ketiga, kita akan bagi korang kita punya sotong loligo. Satu blok ni lebih kurang 10 ke 20 pieces. Yang ini korang boleh masak apa? Korang nak masak celup tepung boleh, nak masak sambal boleh, nak masak hitam pun boleh. Okay, kita bukan bagi satu paket, kita bagi korang 2 paket sotong ni bersamaan dengan 4 kilo termasuk ais. Okay, kemudian barang yang seterusnya kita akan bagi korang kita punya ayam seekor. Satu ekor berat 900 gram ke 1 kilo. Yang ini kita bukan bagi satu ekor, kita bagi korang 3 ekor ayam. Yang ini korang tak payah nak bersih-bersih dah. Ini dah siap bersih, tak ada kepala, tak ada kaki dah. Kemudian ayam ni boleh masak apa guys? Korang nak masak merah boleh, korang nak masak goreng boleh, nak masak kicap pun boleh. Kemudian barang yang seterusnya, kita bagi korang kita punya udang besar-besar bas. Yang ini satu paket 1 kilo termasuk ais. Korang boleh tengok besar dia. Yang ini korang nak masak apa? Nak masak kunyit boleh, nak masak sambal pun boleh, nak masak celup tepung pun boleh, ikut cita rasa masing-masing. Kemudian barang yang seterusnya, kita bagi lagi korang kita punya udang galah 1 kilo 1 kilo bersamaan dengan lebih kurang 6 pieces plus minus. Udang galah ni guys, korang nak masak apa? Korang nak masak lemak boleh, korang nak masak celup tepung pun boleh. Okay, kalau korang grab set ni, kita akan bagi korang free gift roti mantau. Satu paket ada 12 pieces. Kita bukan bagi satu, kita bagi korang 2 paket roti mantau, okay? Apa function roti mantau ni guys? Korang gorengkan sahaja, lepas tu korang boleh cicahkan dengan kuah yang korang masak tadi. Yang ini guys, kalau korang grab, dia boleh makan lebih kurang 20 ke 30 orang. 20 ke 30 orang, bajet cuma 299 sahaja. Pengantaran kita dah hantar ke semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak.